tak akan menyindir saya yang hanya ada SPM. Hari tu kau merajuk, kau tanya, kenapa netizen nak rendahkan orang yang cuma ada SPM? Faiz, hari ni kau sendiri dah jawab soalan tu dengan jus JSP kau ni. 3 serangkai yang ada K manis di tinggi sangat bagus. Orang marah bukan sebab kau hanya ada SPM je. Orang marah sebab event anugerah kat sekolah tu untuk meraihkan ilmu. Ilmu sains, ilmu fakta. Tapi sekarang kau jual jus campuran limau, kurma, delima, halia, bawang putih. Kau claim boleh sembuh 3 serangkai. Inilah sebab kenapa pendidikan tu penting, dek. Supaya kita tahu beza antara makanan tambahan dengan ubat terkawal. RM29 sebotol. Isinya halia, bawang putih, limau. Dek, ni bahan-bahan nak perak ayam atau buat sambal. Bukan bahan nak ganti metformin atau insulin. Mak saya K manis tinggi sampai cucuk insulin. Tapi sekarang dah tak cucuk. Kenapa? Dia minum sampai bacaan dah sangat stabil. Kau bayangkan, makcik yang ada kecil manis, dia minum jus kau yang ada kurma dan delima. Dua ni je dah tentu manis dan ada gula buah. Lepas tu dia stop ubat hospital, gula dia mencanak naik, siapa nak jawab? Kau nak bertanggungjawab. Lepas ni jangan guna modal jangan hina orang SPM. Ramai orang ada SPM je yang berjaya. Tapi diorang tak memandai-mandai jadi doktor tak bertauliah. Apa mesej kau bawa sekarang? Adik-adik tak payah belajar tinggi-tinggi jadi doktor pakar. Nanti besar campur je halia dengan bawang. Lepas tu claim boleh ubat semua penyakit. Penyakit 3 serangkai ni penyakit kompleks. Kalau betul gabungan bawang putih dengan limau boleh sembuhkan jantung tersumbat, saintis tak payah susah-susah cita stent atau buat bypass. Jus kau ni mungkin sedap buat air minuman petang. Tapi untuk claim kesihatan, itu bahaya. Itu misleading. Inilah sebab kenapa KKM sibuk buat kempen kesihatan. Sebab nak lawan dakyah influencer yang malas mengaji. Tapi macam mana rakyat nak cerdik kalau ikon yang dijemput masuk sekolah pun jadi punca utama sebar dakyah perubatan palsu macam ni? Faiz, meniaga biarlah ada etika. Jangan tunggang kesakitan orang demi RM29. Dan untuk sekolah yang jemput di hari tu, nampak tak kenapa qualification dan track record tu penting sebelum bagi mikrofon kat seseorang? Kos untuk kita merawat, menangani NCDs, pandemik penyakit kronik ini adalah termasuk rawatannya, kehilangan produktivitinya, absent, present tapi tak buat kerja, absenteeism, presenteeism, seluruhnya adalah mencecah RM64.2 bilion setahun, Datuk Seri.